Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari yang baik dan di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, alhamdulillah kita dapat bersama-sama, masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan, masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala-galanya nikmat untuk sama-sama kita berada di bulan Ramadan al-Mubarak ini. Tanpa kita sedar, kita dah berada di penghujung bulan Ramadan. Hanya 5 hari lagi saja kita akan menyambut Syawal ataupun Hari Raya lah. Dan dengan berbaki bulan Ramadan inilah saya ingin mengajak diri saya dan semuanya yang mendengar apa yang saya cakap ni. Maknanya, jom sama-sama kita menggunakan peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan berbaki 5 hari ini. Kita sama-sama mujahadah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solat tarawihnya, dengan solat berjemaah 5 waktu, dengan sedekah, dengan berzikir, dengan baca Quran dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan lah pahala yang paling diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak, tak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan bulan Ramadan ni juga bulan yang teramat mulia dalam 12 bulan. Jadi gunalah peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurnia pada kita ni untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, mencari saham kita untuk kita bekalkan, untuk kita tonjolkan, untuk sembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, insya-Allah. Dan tidak lama lagi kita akan menyambut Syawal. Jadi kadang-kadang kita terlupa dengan Syawal tu. Jadi kita terlalu melebihi sangat sehingga kita lupa ibadah yang dituntut kepada kita, terutamanya solat 5 waktu sehari kita tu. Jadi sehingga akan terlupa ataupun terlalai dan sebagainya. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan juga kepada semua yang mendengar, seelok mungkin kita perlulah menilai balik di mana yang baik, di mana yang perlu kita ambil berat tentang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memang perlu buat persiapan untuk menyambut Syawal. Jadi, walau bagaimana kita jangan lupa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, bahawa pahala ataupun ganjaran yang terbanyak yang Allah kurniakan kepada kita semua, khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu pada bulan Ramadan. Dan sekarang ni kita berada di bulan Ramadan, dan di bulan ini juga kita berada di hujung bulan Ramadan. Jadi gunalah peluang ruang ini untuk kita merebut, kita mencari pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kita kata nak menyambut Syawal nanti, pun kita perlu buat persiapan juga. Contohnya baju raya, kuih raya dan sebagainya lah, raya-raya semua. Jadi ada sedondon tak sedondon dan sebagainya lah. Ada yang nak tahu ni nak buat baju batik, ada yang kata tahu ni nak buat nak import lah, mana lah, macam-macam lah. Dah.
Walau bagaimanapun tidak, selagi mana sesuatu perkara ataupun satu aktiviti yang kita laksanakan tak melanggar syarak atau tak bertentangan dengan syarak, maka di sana hukumnya harus kita laksanakan. Baik, apabila kita dah masuk, tapi sebelum pada itu saya nak sentuh sikit berkenaan dengan zakat. Di sana ada juga satu kefarduan kita, iaitu dipanggil zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat badaniah ataupun orang panggil zakat badaniah. Tahun ni di negeri Kedah, lembaga zakat negeri Kedah telah mengeluarkan satu ketetapan bahawa ada tiga rate, tiga pangkat kita perlu keluarkan zakat fitrah. Yang pertama RM9, kedua RM15 dan yang ketiga RM23. RM9 tu bagi siapa yang memakan beras tempatan. Beras tempatan, maka selayaknya lah dia membayar zakat dengan nilai yang RM9. Jadi yang RM15 tu bagi yang makan beras import dan seumpamanya lah. Dan yang ketiga RM23 tu bagi yang makan beras basmati dan seumpamanya. Bagi ada yang makan beras yang sekejap makan 9, sekejap makan yang 15, sekejap yang makan 23, tu macam mana pula? Terpulang. Eloknya, afdalnya dia membayar zakat dengan nilai yang RM23. Bagi yang makan beras yang basmati pula, contoh pakar mengatakan bahawa dia tak boleh makan beras yang murah, maknanya dia kena makan beras yang basmati juga, tapi dia ni orang yang segi kewangannya pun tak mencukupi, tapi dia kena makan beras basmati dan seumpamanya sebab melibatkan kesihatan. So bagaimana keadaannya? Maka eloknya tu dia membayar, kalau dia mampu bayar 23, sila. Tapi kalau dia tak mampu, maka dah mencukupi dia membayar RM9. Dah terlaksana kewajipan tersebut. Jadi kalau kita melihat balik, waktu yang afdalnya tu pada sebelum kita menunaikan solat Aidilfitri lah. Sebab sebelum kita sembahyang air raya tu, maknanya itu yang paling afdal, wajib dan afdal. Waktu tu lepas subuh dan sebelum sembahyang hari raya, maknanya ketika wajib dan afdalnya waktu tu lah. Dan sekarang ni hukum dia harus. Jadi jangan kita asyik atau berlalai dengan aktiviti lain sehingga kita lupa kewajipan berzakat, zakat fitrah. Bagi yang ada tanggungan tu, sila bayar sekali. Bayarlah dengan nilai-nilai yang telah dinyatakan tadi. Baik. Apabila kita masuk Syawal saja, so di sana juga kita perlu buat persiapan. Dan persiapannya itu salah satu dia ialah seperti mana yang saya nyatakan tadi, bahawa dengan kita buat pakaian yang baru, kita berkumpul beramai-ramai dan sebagainya. Dan di sana juga perlu diingat bahawa kita juga disunatkan, berpuasa. Berpuasa 6 hari. Berpuasa 6 hari. Kalau sabda Rasulullah SAW, man shama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawalin kana kasiyami dahri aw kama qala. Maknanya siapa yang berpuasa 6 hari, siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, maka kasiyami dahri,
maka dia mendapat pahala seolah-olah dia berpuasa setahun. Jadi peluang inilah kita perlu gunakan. Ya Allah, berikan kepada, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sahaja. Jadi puasa ni kalau afdalnya tu berpuasa berturut-turut. Maknanya 1 sampai 6 tu berturut-turut. Itu yang paling afdalnya. Baik. Ustaz, saya tak bolehlah berpuasa, ada panggilan, ada kenduri, ada angkat nikah dan sebagainya. Jadi boleh juga berselang sedi. Janji jangan bagi lepas pada Syawal saja. Plan lah. Membuat perancangan. Dan saya nak ingat diri saya dan juga pada semua, gunalah peluang, ruang dan merancanglah untuk kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah walaupun setelah mana bulan Ramadan. Kita sambung dengan ibadah kita berpuasa. Perlu diingat juga bahawa dengan kita berpuasa, salah satu dia doa kita tidak akan tertolak. Allah sentiasa mengaminkan. Allah sentiasa memakbulkan doa kita. 3 perkara yang mana Allah akan makbulkan. Yang pertama ialah dalam keadaan kita berpuasa. Yang kedua ialah dalam keadaan kita dizalimi. Dan yang ketiga ialah dalam keadaan kita bermusafir. Maka doa kita mustajab. Apatah lagi kita dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Lagilah. Bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan, bulan maghfirah dan sebagainya lah. Bulan Ramadan ni. Jangan kita lupa. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah menampung kekurangan Ramadan. Seperti mana kita tahu bahawa sebut saja manusia, kita tidak sunyi daripada nisyan wal khata', salah dan lupa pasti. Itu sudah pasti bagi kita. Jadi bila datangnya Syawal, kita berpuasa, jadi di sana itulah dia punya topak balik. Topak balik apa yang telah kita kekurangan di bulan Ramadan tersebut. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, umpamanya puasa tadi, jadi menampunglah kekurangan kita tu. Di samping zakat fitrah dan puasa sunat ni pun dapat juga menampung lagi apa yang kekurangan berlaku pada diri kita di bulan Ramadan yang lepas. Baik. Yang ketiga ialah tanda diterimanya amal Ramadan. Jadi apabila kita terus dengan ataupun continue dengan ibadah yang disunatkan pada kita tu, maknanya di situ ada satu semangat ataupun tanda ibadah kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita asyik. Perlu diingat bahawa bulan Ramadan ialah bulan tarbiyah kita, bulan madrasah untuk kita, bulan Allah mendidik kita, Allah mendidik jiwa kita. Allah telah memberi satu pengajaran kepada kita untuk kita sama-sama merasai bahawa keprihatinan ataupun satu langkah untuk kita mengingati orang-orang susah ataupun orang-orang yang memerlukan kepada kita. Baik, yang berikutnya ialah peningkatan iman dan istiqamah. Apabila kita selesai bulan Ramadan Al-Mubarak, jadi kita terus kehidupan kita dengan tarbiyah Ramadan tadi, maka kita berpuasa, maka kita terus melaksanakan ibadah-ibadah yang menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan sebab tarbiyah Ramadan tadilah. Jadi dengan tarbiyah itulah kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'daka." Maknanya yang bermaksud, ya Rasulullah, seorang sahabat tu jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagi tahu kepada aku satu kerja, satu perkara," dia kata,
Aku tak tanya dah satu kataan, satu aktiviti. Lebih kurang macam itulah. Maknanya aku tak tanya dah selepas ni. Qala Rasulullah SAW, Qul amantu billah. Yang pertama Rasulullah sebut beriman kepada Allah. Yang kedua, thumma fastaqim. Yang keduanya ialah kemudian istiqamah dengan amalan tersebut. Jadi berbalik kita pada ibadah Ramadan tadi, dan kita berpuasa, dengan kita bertadarus, dengan kita berzikir, dengan kita berdoa, dengan kita bersedekah dan sebagainya. Jadi keluar saja bulan Ramadan al-Mubarak ni, maknanya kita perlu konsisten ataupun istiqamah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita tengok disunatkan kita berpuasa 6 hari tadi. Mana kelangsungan itulah. Mana kita nak melaksanakan satu ibadah tu. Itu tanda-tanda seperti mana yang saya nyatakan tadi. Tanda-tanda kita diterima ibadah ataupun tanda-tanda kesan di bulan Ramadan Al-Mubarak tadi. Jadi kalau kita tengok balik, ulama telah menggariskan beberapa istiqamah tersebut. Yang pertama ialah kita melaksanakan ibadah seperti mana yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ibadah tersebut ibadah yang difardu lah. Ibadah fardu ataupun ibadah sunat. Apatah lagi ibadah fardu lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita menambahkan ibadah sunat. Ibadah sunat kita. Sunatnya banyak kan. Jadi tambah. Itu tanda-tanda dia panggil istiqamah tadi ni. Yang ketiga ialah kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan penuh konsisten. Empat benda itulah ulama telah bagi empat perkara tersebut. Inilah ciri-ciri yang terkandung dalam istiqamah tadi. Maknanya kalau kata ibadah kita di bulan Ramadan Allah telah mendidik kita continue dengan di bulan Syawal ni, Allahu Akbar. Itu satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kepada kita. Dan perlu diingat juga bahawa nikmat Allah ini terlalu besar, terlalu banyak. Jadi gunalah sebaik yang mungkin untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dengan ibadah-ibadah yang wajib untuk kita. Yang perlu kita semai dalam diri kita, yang perlu kita jadikan sebagai satu galakkan juga kepada family kita, keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya ialah silaturahim dan kesyukuran. Bulan yang mana kalau kita tengok bulan Ramadan, bulan Ramadan ni sinonim lah dengan ibadah solat tarawihnya, ibadah tarawihnya dengan solat witirnya, dan di akhir-akhir Ramadan ni pula ada qiyamnya, dengan aktiviti-aktiviti yang saya rasa amat baik, amat bagus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan wujudnya solat berjemaah, solat sunat berjemaah, solat fardu berjemaah satu hal. Yang kedua solat sunat berjemaah pula, iaitu sunat tarawih, sunat witir dan sebagainya. Maknanya di situ kita akan wujudkan di sana akan wujudnya silaturahim. Silaturahim dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakah pun di sana kemungkinan besar akan wujud, sebab apabila kita jumpa sesama kita, setiap orang tu adanya kelebihan-kelebihan tertentu untuk yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
itulah sedikit sebanyak di mana kita perlu uh, menghayati bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan perlu kita semai dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita sekeliling untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tinggal, jangan kita alpa, jangan kita indah tak indah lah di bulan Ramadan ni. Sebab bulan Ramadan ni seperti mana yang saya nyatakan tadi, bahawa bulan mentarbiah kita, bulan mendidik kita. Bukan kita saja, malah anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dan sebagainya. Jadi gunalah peluang, ruang yang sebaik yang Allah kurniakan ini untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Ramadan ni juga dia panggil bulan kesabaran. Dan Imam Syafi'i pun pernah menyatakan bahawa kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan hanya satu sifat saja pada kita, iaitu sifat sabar, sudah mencukupi untuk kita. Tetapi Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Allah bagi kita berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai sifat pada kita. Jadi kasihnya, sayangnya Allah kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar ni, kalau kita tengok balik sabar, ialah ulama telah membagikan ada beberapa lah. Contohnya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kadang-kadang kita ni jadi macam sakit, dah sampai waktu sembahyang kita kena laksanakan, ataupun kita ada masalah yang berat, jadi kita perlu laksanakan. Yang kedua ialah sabar dengan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara larang yang banyak kan, banyak sangat. Jadi kita tinggal itu sebab apa? Sebab kita taat pada Allah, kita takut pada Allah. Jadi kita tinggal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah kita sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kadang-kadang kita terima panggilan, kata anak kita accident. Kadang-kadang kita terima, kadang-kadang anak kita kemalangan dan sebagainya. Itulah ujian. Maknanya sabar yang paling besar sekali, ulama menyimpulkan, sabar yang paling besar sekali ialah sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dibandingkan dua tadi ni. Jadi bulan Ramadan ni mengajar kita tentang kesabaran. Kita tak makan, kita tak minum, kita tak mengata orang. Maknanya sabar ni semua sabarlah. Segala-galanya. Dan puasa ni pun segala-galanya. Maksud segala-galanya apa dia? Mulut pun kena puasa, telinga pun kena puasa, mata kena puasa, hidung kena puasa, kaki pun kena puasa. Maknanya kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ganjaran ataupun pahala itu semaksimum ya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Jadi dengan penghujung bulan Ramadan ni masih berbaki 5 hari saja lagi, kemungkinan besar kita akan menyambut Aidilfitri pada hari Jumaat. Kemungkinan pada hari Sabtu. Kita tunggulah sama-sama tengok jatuh hari raya pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Tapi apapun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, gunakanlah segala yang Allah kurnia kepada kita ni, sementara nyawa di kandung badan. Nyawa di kandung badan, kita sentiasa melaksanakan perkara-perkara yang disepakati untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang mengatakan bahawa saya tak minat ustaz nak pergi ke masjid sebab saya tak ikhlas. Jangan tunggu ikhlas, buat bagi dia ikhlas.
buat satu-satu tu biarlah bagi kita ikhlas. Jangan tunggu ikhlas. Sebab ikhlas ni cukup payah, tuan-tuan. Satunya kita nak sampai tahap ikhlas ni, ikhlas kepada Allah ni satu benda yang memerlukan satu mujahadah yang tinggi. Memerlukan mujahadah yang tinggi. Kita buat sehingga dia ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kalau kita ibadah, satu ibadah kita ikhlas, insya-Allah Allah hampir dengan kita dan ganjaran untuk kita pun banyak, tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, la taqallasul amdu minasyaitan illa bil ikhlas. Maknanya syaitan tu tak sunyi dengan kita, sentiasa dengan kita, melainkan dengan ikhlas. Maknanya orang ikhlas ni dia tak boleh masuk. Dia tak boleh nak injection. Dia tak boleh nak goda. Dia tak boleh nak hasut. Betapa tingginya tahap ikhlas ni. Di samping dengan kesabaran yang dinyatakan tadi, itulah dalam kehidupan kita. Maknanya perlu kita nak tak nak apapun, tuan-tuan, kita perlu persiapan diri kita dengan ilmu. Tak ada ilmu di mana pun kita akan sentiasa dalam kerugian lah. Sentiasa dalam kerugian ataupun tak dinilai lah satu ibadah yang kita kata tak ilmu. Maknanya dia semayang tapi tak berwuduk, contoh. Semayang tapi tak berwuduk. Jadi tak diterima, tak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia semayang ataupun dia berpuasa, tetapi dia telah melaksanakan satu ibadah yang dilarang. Contoh, dia berpuasa tapi dia makan. Dia berpuasa tapi dia mengumpat. Dia berpuasa dia kata ke orang dan sebagainya. Jadi apa yang telah ditentukan oleh Allah atau ganjaran atau pahala tu, maka tak dinilai, tak diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kelalaian, disebabkan ilmu tadilah. Maknanya tidak ada ilmu, melaksanakan satu benda yang amat-amat rugilah, amat-amat rugi kalau kita buat satu benda tu tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Oleh itu saya ingin menyerulah kepada semua, masuklah diri saya sendiri, jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu berikutnya. Sebaliknya kita perlu melaksanakan apa yang ada pada diri kita, terutamanya kesihatan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita ni, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat banyak Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita. Nikmat, kalau kita nak hitung nikmat Allah, nescaya kita tak dapat nak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menunaikan satu nikmat pada Allah, Allah akan, siapa yang menunaikan satu nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmat itu, maknanya Allah Subhanahu wa taala la azidannakum, maka Allah akan tambah untuk kita. Jadi siapa yang mensyukuri nikmat, ialah nikmat ni maknanya dia syukur ni, dia dapat nikmat, umpamanya contoh, dia dapat nikmat, ni kita di bulan Ramadan ni maknanya kita bayar zakat fitrah, dan bayar zakat fitrah di bawah tanggungan dia bersedekah. Itu salah satu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita syukur tu, la azidannakum, maka Allah akan tambah. Tambah ni berbagai-bagai lah. Tambah segi rezeki, tambah dia rasa ketenangan, anak-anak pun jadi senang, Allah kurnia kepada dia. Sebab dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nikmat tersebut kita boleh guna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan harta yang banyak kita keluar zakat, zakat maliyah, zakat kebendaan, harta benda. Jadi ada setengah orang yang dah cukup dah waktu untuk membayar zakat, tetapi dia delay. Kononnya nak menunggu bulan Ramadan, nak ambil pahala yang besar. Perlu diingat bahawa
ajal, maut, ajal kita, rezeki kita, jodoh kita, kita tak tahu bila. Jadi kalaulah katalah kita start hari itu bulan, kita start hari itu bulan puasa, bulan 2. Kalau ikut nisab tu, kalau ikut setahun tu dia dah cukup dah kena bayar zakat bulan 1. Bulan 1. Tapi dia nak cari, dia kata bulan Ramadan nantilah nak bayar. Kononnya nak cari pahala yang berganda-ganda. Sebab bulan Ramadan bulan yang Allah lipatkan ganda dia punya pahala dan sebagainya. Jadi dia menunggu-menunggu, akhirnya tak sampai Ramadan pun Allah dah jemput. Jangan menunggu tuan-tuan. Sebaliknya terus laksana. Terus laksana apabila sampai tepat tempoh, cukup setahun kita kena bayar zakat, terus bayar zakat. Ada juga yang bayar zakat tak sempurna. Contoh, dia kena bayar zakat 1,000 tetapi dia bayar 500. Tuan-tuan, ibarat dia macam ni lah. Dia semayang asar, tetapi semayang asar 2 rakaat ataupun semayang asar 3 rakaat. Dah tentu tak sah. Dah tentu tak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayar zakat biarlah bagi sempurna. Eloknya tu nak bagi kemas lagi, bayarlah lebih. Bila lebih tu insya-Allah dengan hak lebih tu mungkin diganjari lagi pahala kepada kita dengan pahala sedekah. Dan dipahamkan bahawa lembaga zakat ni Kedah sekarang ni telah mewujudkan satu lagi sedekah. Sedekah. Dan sedekah kita berfungsi untuk pendidikan. Yang keduanya untuk kesihatan. Yang ketiganya ialah pembangunan ummah. Jadi gunalah platform yang telah diluluskan ataupun dilaksanakan oleh Lembaga Zakat ni Kedah. Kebawah-Duli Yang Mahmulah Tuanku Sultan Kedah telah merasmikan pada 24 Mac 2025 sedekah ni. Jadi gunakanlah platform ni, platform yang saya rasa tak celaru lah, maknanya betul. Jadi boleh juga pakai online, boleh juga datang ke pejabat zakat untuk melaksanakan sedekah yang saya nyatakan tadi lah. Pendidikan, kesihatan dan pembangunan ummah. Dan baru-baru ni juga kita telah menajar anak-anak kita yang telah yang melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah, hampir 200,000 tambangnya dan duit saku sikit lah, maknanya hampir 200 guna hasil daripada wang sedekah tadi. Begitu orang apa, manfaat yang banyak. Dan begitu juga dengan kesihatan. Seperti mana kita maklumi bahawa akhir-akhir ni banyaklah yang menderita disebabkan sakit. Sakit. Saya buat contoh satu saja. Sakit dialisis, cuci buah pinggang. Makna cuci buah pinggang ni kita merasakan bahawa bahasa ringkasnya sampai ke matilah. Jadi kos untuk seminggu 3 kali cuci tu, sebulan tu kos dia 2,000 lebih. 2,500, 2,300. Jadi kalaulah orang kampung kan, orang susah, saya rasa tak dapatlah untuk amount yang banyak tu untuk nak mengubati ataupun nak cuci buah pinggang tu. Jadi dengan adanya wujudnya sedekah ni, insya-Allah kita sebanyak dapat membantu orang yang susah dalam membuat rawatan. Membuat rawatan. Dan ketiga ialah pembangunan ummah. Pembangunan ummah ni semualah tuan-tuan, berbagai-bagai. Kita berbagai-bagai. Dan kita pun dah sejak ditubuhkan kita dah dapat kutipan 1 juta lebih lah kutipan kita.
Dan satu lagi yang dilaksanakan oleh lembaga zakat juga berkenaan dengan wakaf. Wakaf kilang padi. Wakaf kilang padi, yang mana wakaf ni ialah untuk kita buat collection untuk menghidupkan, mengoperasikan kilang padi untuk ummah, untuk ummah. Jadi sekarang ni kutipan untuk wakaf tu dah hampir 1.9 juta. Untuk mengoperasikan kilang tu memerlukan 10.1 juta. Dan saya dipahamkan bahawa pihak pengurusan ahli board atau Datuk CEO Lembaga Zakat ni Kedah akan berusaha juga untuk menghidupkan, mengoperasikan kilang tersebut pada tahun ini, insya-Allah. Saya mengharapkan doa-doa tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah makbulkan, Allah permudahkan untuk kita melaksanakan aktiviti tersebut ataupun kerja buat kita, supaya ummah terpelihara, ummah terjaga, dan wujudnya satu hubungan ataupun satu rahim di antara kita dalam kita menyelari, dalam kita menjalankan aktiviti harian kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berbalik kepada Syawal tadi, jadi kita gunalah segala-galanya ataupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita untuk kita bersedekah, untuk kita wakaf, seperti mana yang saya nyatakan tadi, yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Zakat ni Kedah. Gunakanlah platform ni untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahawa wakaf iaitu sedekah jariah, maknanya selagi mana sedekah jariah tersebut ataupun wakaf yang kita laksanakan tersebut, selagi itulah mengalirnya, selagi itulah saham kita ada wujud. Jadi sama-samalah kita wakaf. Jadi peluang ni perlu kita ambil untuk sama-sama kita mengabdikan diri kepada Allah, dan kita persembahkan di darul akhirah nanti satu persembahan, satu natijah yang mana kesudahan itu Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perlu diingat juga bahawa aktiviti Syawal yang perlu kita perkara-perkara sunat lah, perkara-perkara sunat yang perlu kita ambil peduli, walaupun benda tu benda sunat. Sunat ni apa dia? Sunat ni apabila kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala lah. Jadi perkara yang pertama yang saya nak kongsi bersama ialah pagi kita kena sembahyang, kita mandi dengan niat untuk nak melaksanakan solat sunat hari raya. Kita mandi, dan disunatkan juga, yang kedua disunatkan juga kita memakan dulu. Kita disunatkan makan dulu. Makanlah apa-apa yang betul, tuan kurma, makan ketupat, makan lemang. Tapi kalau boleh jangan makan banyak, makan sikit dulu. Tak ingin malas pula nak pergi nak buat ibadah dan sebagainya. Dan sikit dulu. Disunatkan kita makan. Dan yang ketiga ialah kita pergi melaksanakan ibadah di masjid ataupun surau, pergi jalan yang lain, balik jalan yang lain. Pergi jalan yang lain, balik jalan yang lain. Dan yang berikutnya ialah kita memakai pakaian yang cantik, berwangi-wangian. Berwangi-wangian. Dan yang berikutnya ialah kita mengajak anak-anak kita, isteri kita untuk melaksanakan solat sunat hari raya. Ramai-ramai pergi ke masjid, ramai-ramai pergi ke surau, dengan kita jumpa, bersalaman,
bermaafan dan sebagainya. Jadi jangan lupalah satu lagi, diulang balik, walaupun kita nak menyambut hari raya ni, jangan lupalah ibadat yang telah ditentukan, iaitu zakat fitrah. Lembaga zakat ni kita telah melantik amil-amil di masjid, di qaryah, tuan-tuan dan puan-puan semua untuk memudahkan. Jadi sesiapa yang berada nak bayar zakat, susah nak datang ke lembaga pejabat zakat, boleh jumpa amil-amil di masjid-masjid yang 3-4 orang kita lantik amil di sana. Untuk apa? Untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan bayar zakat di sana. Bayarlah zakat sama ada dengan nilai tadilah, seperti mana nyatakan tadi, RM9, RM15 ataupun RM23. Dan di sana juga lembaga zakat telah menyediakan kupon sedekah. Kalau tuan-tuan nak bayar zakat, dalam masa sama juga tuan-tuan dan puan nak bersedekah, sila. Kita sediakan juga kupon untuk sedekah. Pahala banyak, pahala pun banyak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang bersedekah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan kita tumpu sahaja dengan nak menyambut Syawal yang akan datang nanti, 5 hari nanti, 4 hari ataupun 5 hari nanti. So kita lupa dengan tanggungjawab kita yang sepatutnya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya perkara-perkara yang telah ditentukan, perkara-perkara yang telah menjadi kefarduan kepada kita. Sembahyang, berzakat, itu benda-benda yang telah ditentukan kepada kita. Bukan satu benda yang berat, bukan satu benda yang berat pun, tapi kita sendiri yang buat berat. Asyik sampai beli barangan-barangan nak sambut raya sampai tak semayang, kan? Asyik sangat dengan bila dah bergerak sana bergerak sini, letih, tertidur, sampai azan pun indah tak indah. Jadi masalah, masalah. Kadang-kadang kita tak merancang ataupun kita tak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik yang mungkin. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya sama-sama kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan perkongsian kita ni sedikit sebanyaklah dapat menjedarkan kita, dapat mengingatkan kita untuk sama-sama kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang konsisten, hamba-hamba Allah yang sentiasa berhidup kasih sayang, hamba-hamba Allah yang sentiasa sonok, sentiasa tenang, sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut saja manusia ni, kita memerlukan 3 benda. Semua manusia samalah saya rasa. Dia suka kebebasan, dia suka ketenangan, dia suka kebahagiaan. Jadi siapa mau penindasan? Dia maknanya semua orang tak mau. Jadi dia nak kebebasan. Dan kebebasan kita pula ada had-had yang tertentu. Datangnya Al-Quran, datangnya hadis. Jadi benda itulah yang akan mendidik kita. Mendidik kita. Dan yang kedua ialah siapa kita di kalangan kita semua nak ketenangan. Jadi nak wujud ketenangan itulah, tidak kita kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah kita nak kebahagiaan. Pun sama juga, nak kebahagiaan ni tidak kita kena merapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendekatkan diri, kita melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Insya-Allah kehidupan kita akan mendapat peliharaan, kita akan mendapat berkat, kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala belum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berada di penghujung bulan Ramadan Al-Mubarak ini.
Hampir 4 atau 5 hari lagi kita akan menyambut hari raya. Jadi persiapan di sana mungkinlah berbagai-bagai persiapan telah dibuat. Dibuat. Tapi jangan lupa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Kita kena laksanakan tanggungjawab kita. Zakat fitrah dan sembahyang fardu. Jangan tinggal pula. Jadi masalah. Dan dengan kita nak menyambut perkara-perkara ataupun ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, ada juga. Yang pertama ialah kita menghidupkan malam raya dengan kita buat pengisian zikir. Jangan kita raya cok main mercun kan, beli mercun. Ada yang mencuri pun, pergi curi mercun pun. Ada yang buat aktiviti yang kita rasa melanggar syarak. Contoh, malam tu minum arak, malam tersebut juga ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Bercampur lelaki-lelaki dan perempuan. Ini kita tak mau. Malam tu juga dengan adanya benda-benda yang melalaikan, muzik, menari dan sebagainya. Ini benda-benda yang amat dilarang oleh Islam. Boleh bagi merah, boleh kita sonok, tapi ada batas-batas tertentu. Kita boleh, tetapi ada batas-batas tertentu yang perlu kita ikut, yang perlu kita ambil peduli. Ambil peduli. Jangan kita buat indah tak indah saja. Duk rasa boleh kot, walau tak boleh. Walau tak boleh. Main mocun sampai ke pagi. Orang main subuh, kita tak sembahyang subuh. Orang sembahyang raya, kita tak sembahyang raya. Baliknya ambulans membik kita. Ambulans membik kita pergi hospital. Pada muka aku. Pada muka aku. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita memperbanyakkan takbir. Takbir terbenam saja matahari Ramadan, maka di sana digalakkan kita bertakbir. Takbir raya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita tengok di masjid-masjid, di surau-surau, akan malam tersebut bunyilah takbir ni. Sampai bila? Tempoh dia sampai maya raya. Habis raya tak dah lah. Habis raya habislah. Jadi terbenam saja Ramadan, matahari jatuh saja matahari bulan Ramadan tu, masuk Syawal tu, situlah kita disunatkan bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disunatkan bertasbih, kita sunatkan bertahmid. Semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang berikutnya ialah kita mengadakan ataupun kita melaksanakan ibadah-ibadah qiyamul lail. Solat sunat. Buat malam-malam tu selepas kita berjumpa dengan saudara mara yang pulang berjauh, sudah kadang-kadang tu dah masuk tidur dah, kita ambil lah, pergilah ambil uduk, pergilah ambil uduk, buat dah 2 rakaat dan sebagainya, dan kita tidur awal. Esoknya kita bangun awal sebelum subuh, buat lagi ibadat kita kepada Allah. Perlu diingat bahawa malam pertama hari raya, malam yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Maknanya doa kita Allah dengar, Allah melihat kita berdoa. Mustajab, makbul doa kita pada malam raya. Jangan doa asyik sangat, asyik sampai main meracun, asyik sangat benda-benda yang melalaikan. Walaupun benda yang mengharuskan, benda yang bolehkan, tetapi terlalu asyik sangat, akhirnya kita lupa. Lupa nak takbir, lupa nak besarkan. Kita nak takbir, kita nak tahmid, kita nak tasbih. Baik. Yang berikutnya, memastikan zakat fitrah selesai. Jadi zakat fitrah jangan lupa. Jadi kita pergi jumpa dengan amil-amil di masjid, tunaikan kewajipan kita dengan zakat fitrah. Dengan 3 kadar tadilah.
Ya, kadar RM9, RM15, RM23. Tunaikan zakat tu. Dan kita juga dituntut, digalakkan kita untuk membersih kawasan-kawasan rumah kita. Sebab kita nak sambut raya ni, kita rasa seronok. Setelah mana kita berjuang, setelah mana kita bermujahadah di bulan Ramadan ni, kita rasa seronok. Kita nak sambut hari raya dengan kita telah melaksanakan satu ibadah yang telah ditentukan, yang telah ditaklifkan untuk kita, puasa, dan ibadah-ibadah lain. Jadi kita nak seronok ni, eloknya kita buat persiapan membersih keadaan rumah kita. Itulah sama juga pakaian yang kita standby ataupun membuat pakaian yang cantik, dan pagi itu pula kita pakai pakaian tersebut dengan wangi-wangian, kita jumpa pula dengan sanak saudara. Dan jangan lupa satu benda lagi, iaitu kita bermaaf-maafan sesama kita. Berjumpa dengan saudara, dengan mak ayah kita minta maaf, kita minta maaf, dan begitu juga dengan saudara mara kita yang lain. Saya rasa itulah sedikit sebanyak perkongsian kita. Dan kita jangan lupalah bahawa hidup kita belum tentu lagi kita akan berjumpa di Ramadan yang akan datang. Jadi kesempatan di mana nyawa di kandung badan ini, sama-sama kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaik yang mungkin. Saya rasa itu saja sedikit pengusian saya pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.